Saya berkahwin kerana Allah, bukan sebab nak ada orang jaga. Itu kata pengantin baru Era Fazira saat ditanya tentang keputusannya untuk kembali bergelar isteri selepas 11 tahun menjanda. Jangan lupa subscribe Sourceful Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Menurut Era 51 tahun, sebagai ibu tunggal, dia sendiri pernah tertanya-tanya sama ada keputusan untuk berkahwin lagi buat kali ketiga adalah sesuatu yang tepat. Saya faham kenapa ramai ibu tunggal di luar sana rasa takut dan serik untuk berkahwin lagi. Sejujurnya, saya pun banyak kali bertanya kepada diri sendiri sama ada saya sudah bersedia. Nak mengaku saya ada trauma atau fobia 40% saya mengaku. Agaknya saya trauma sebab sebelum saya menerima lamaran ini, saya fikir banyak kali. Sehingga ke saat akhir pun saya masih tanya orang keliling, betul ke aku nak kahwin ni? Beberapa minit sebelum nak kahwin pun saya masih bertanya. Tetapi ini semua adalah aturan Allah pasal niat yang baik. Allah, aku nak berkahwin kerana-Mu. Saya rasa kalau kita jaga niat kita, insya-Allah bukan niat kita nak kahwin sebab nak ada orang jaga. Itu semua belum tentu katanya. Era sah menjadi suri hidup usahawan Ezwan Zain 44 tahun dalam majlis yang berlangsung indah di Kampung Melayu Subang pada pukul 9.19 pagi. Era menerima kejutan mas kahwin berupa 24 keping dinar emas yang diberi dalam bentuk bunga emas sebagai tanda cinta daripada Izwan.